Jadi di hadapan aku ni ada antara sorry dekat kamera aku, tripod aku yang biasa guna dah agak tak boleh pakai. Jadi ini je lah yang aku boleh pakai. Jadi jom kita review. Okey, kita potong. Jadi barang di dalam kotak ni adalah barang yang pada mulanya harga murah dan bila dah sampai harga dia mahal lah. Harga dia digoreng kau-kau lah. Ada sampai 1000, ada sampai 600 tu kira boleh terima lagi. Ada sampai 7, 8, harga dia tak balance, tak seimbang. Ada yang jual mahal lah, tapi 600 tu boleh diterima lagi. Okey, ini dia. Jadi aku pre-order dekat J&J. Jadi kalau korang nak pre-order, ya aku suggest J&J atau Jaxley. Dorang tu servis dorang cepat jugalah berbanding yang lain. Ada je yang lebih cepat daripada dorang, tapi Jaxley dan J&J aku suggest lah. Aku tak tahu yang lebih cepat daripada dorang siapa, antara kotak kecil Jepun ke apa. Tapi ya, entahlah. Aku tak tahu nama selain dorang lagi, siapa lagi cepat. Kalau korang tahu siapa yang servis antara boleh dapat barang yang cepat, korang boleh komen atau bantu aku. So, oh ya, yeah. Brown box biasalah, kosong macam ni lah, tak ada apa sangat. Jadi kita tengok kotak dari belakang. Aku tak tahu macam mana diorang tahu adakah ini bandai Japan atau bandai China, Hong Kong apa. Aku tak tahu macam mana nak tengok benda mana. Jadi korang boleh komen dekat bawah, boleh bagi tahu aku, tolong aku, bantu aku macam mana nak identify, macam mana nak bagi tahu ini daripada bandai Japan ke apa. So daripada tepi Mas Rider HBK, bawah macam biasa. Dan wow, lawa, sangat lawa. Okey, aku jenis suka cabut benda ni terus. Aku tak suka potong tepi ke tepi. Tapi tak apa, kita nanti-nantilah. Okey. Okey, wow. Macam biasa kotak dia biasalah, manual. Okey. Aku tak tahu, aku kena hafal nama dia. Tapi nama pedang dia ni agak panjang. Jadi kita recap balik. Kita tengok. Damn, handsome. Handsomenya. Okay, kita bawa keluar semua konten yang dalam kotak ni lah. Kita akan review figure detail apa semua dulu, dan baru kita tengok aksesori. Okay. Damn. Ini antara final form yang lawa bagi aku. Oh, sorry. Kita tengok detail dia apa semua. Damn, merah dia lawa. Okay.
belt dia kita cabut lah ni. Okay, cabut di badan. Okay, 360. Sorry kamera kali ni tak boleh dapat view yang banyak sebab kamera ni makin dekat. Sebab biasa pakai tripod, ni pakai stand biasa je. Okay, bottom dia macam kasut ninja, kasut selipar tu pun ada juga. Okay, tengok ni. Dia nampak tak? Boleh nampak tak? Oh, logo dia memang SKC daripada segi detail tak pernah mengecewakan lah. Tapi kadang paint chip apa tu mengecewakan. Boleh pasang balik. Cantik lah, nice lah, dengan pilihan warna yang diorang gunakan. Ada hitam, ada merah, macam nak kata candy ke. Lepas tu macam ada maroon, coklat macam tu. So ada gold, ada silver. Tengok. Oh, ini kena hati-hati. Ini dua ni kena hati-hati. Jatuh ni menangis. Aku tak pernah ada Hibiki sebelum ni. Walaupun SKC biasa, sebab aku tak minat sangat collect base form dia. Sebab dia punya armored, dia punya final form ni lebih lawa daripada dia punya base. Aku tak kata base dia tak lawa, cuma dia macam terlalu basic. Macam Kiva, macam yang sebelum-sebelum ni lah. Yalah, mostly base form tu basic kan. Ya. Tapi ya, tak ada plan pun nak angkat base form. Cuma nak collect final form setakat ni. So okay, kita dah 360 apa semua. Dah rotate, dah puas belik apa semua. Okay, tepi ni apa semua. Jadi mari kita aksesoris pula. Okay, kita pergi satu-satu dulu. Kita buka. Okay, so ini nama dia Ongekizo Fukuken. Pedang dia, nama dia agak panjang sikit. Ongekizo Fukuken. Tengok detail dia. Dia punya texture dekat yang area merah apa semua. Okay, oh, sini pun ada logo dia. Boleh nampak tak? Boleh lah. Okay. Okay, kita next accessory. Okay, untuk next accessory kita ada accessories ini untuk membukanya. Okay, jadi kita cabut yang ni. Boleh cabut tak? Risaulah. Ketat pula. Okay, boleh. Okay, kita cabut yang ni dan kita pasang yang ni. Okay, dan penutup ni kita cabut juga dan kita pasang yang ni, yang macam ni, dia buka belah atas. Okay, di mana dia dah buka dan dia boleh cakap dan dia keluar dekat speaker sini lah dia keluar. Aku tak tengok sangat cerita Hibiki, tapi ini antara form yang aku suka lah. Jadi dia tak silap dia sebut perkataan macam tu dan dia keluar macam gelombang macam tu. Maybe untuk finisher dia, aku tak tahu. Jangan marah aku sebab aku tak tengok. Jangan kecam aku please. Okay, right. So next kita ada version kecil.
Ongekizo Fukugen. Jadi ini versi kecil untuk simpan di belakang dia. Jadi cabut yang ni dan letak yang ni. Ya, tampal macam tu. So dia boleh store weapon dia konon lah. Kalau nak kalau nak simpan yang ni besar sangat. Okay, so nampak lah macam dia boleh simpan ke apa di belakang dia. Okay, next kita ada apa nama dia ni? Sekejap aku google. Okay, jadi ini nama dia Onkaku. Jadi ini yang folded version, yang dia dah memang macam ni. Kalau nak yang dia buka, kena beli Hibiki, sama ada yang first version ataupun yang anniversary lah. Jadi untuk ni apa function dia, korang cabut tepi ni. Cabut dia, benda ni kecil, jadi hati-hatilah, boleh hilang ni. Jadi just letak tepi ni. Dia macam display macam ni lah. Dia macam nampak ready untuk berperang ke apa. Dia pinggang dia penuh dengan senjata apa, weapon. Okay. Dan kita juga ada dia punya disk. Jadi disk ni function dia macam biasa. Siapa fancy Biki tahulah apa nak letak mana. Jadi kita cabut tepi ni juga. Kita letak sini. Tampal dia di sini. Right. So dia dah bersedia, siap sedia nak pergi berperang. Dia dah ada lengkap dia punya tali pinggang, dah lengkap dengan barang-barang dia. So kita letak ke tepi. Dan dia juga disertakan bersama 3 disk, iaitu ini. Oh, zoom. Okay, ini disk Gorilla rasa. Ya, disk Gorilla. Dan ini disk ketam. Okay, rasa ketam sebab dia penyepit. So Gorilla, ketam, dan last ni rasa Condor. Ya, okay. Ini Condor, ini yang ikonik, yang burung. So ada 3. So 3 ni rasa untuk pegang. Dia ada tangan dia. So nanti kita tengok tangan dia. Okay, yang pertama kita ada tangan ni. Ini tangan membuka, tapi dia macam semi, macam tutup macam tu. Rasa ini untuk pegang dia punya drum dia di belakang dia. Rasanya kita boleh cuba. Jadi dia punya ni just cabut macam tu je. Dia tak ada kepala dia. So kalau nak, kena juga beli Hibiki anniversary atau yang first release lah. Ya. Okay. Ya, betul. Ini untuk pegang dia punya drumstick ni. Okay. So tangan pertama untuk pegang drumstick. Aku tak tahu nama dia punya weapon dia. Okay, tangan kedua ialah tangan pegang senjata dia, pedang dia. Damn. Okay. Wah. Okay. So dia bagi 2 pasang. Dan tangan ni tak muat untuk pegang dia punya drumstick tu sebab terlalu besar dia punya ni. Okay, next. Aku rasa ini tangan untuk memegang disk. Okay, tangan dia macam biasa. Tapi tengok jugalah, SKC ni kadang dia daripada join dia okay, tapi kadang paint chip lah. Ya, betul. Ini untuk memegang disk.
Okay. Alright. Next, kita ada dia punya posing macam macam tu lah. Okay. Posing terbuka, relax macam tu lebih kurang. Dan yang seterusnya kita ada juga yang lebih kurang rasa macam ni lebih close, ni lebih tutup, tapi macam posing juga good function dia. Oh, ini pun rasa ini kot tangan posing. Ya, rasa ni lah. Tak lah, ada 3 tangan yang rasa 3-3 untuk posing ke apa. Alamak. Dan yang terakhir kita ada tangan tangan ni untuk memegang, ini untuk Hibiki anniversary. Untuk dia pegang ni, untuk dia pegang senjata ni lah, pedang ni. So dia boleh pergi macam masa dia Hibiki base, dia macam pegang senjata ni, dia on the way nak bertukar armored Hibiki. Ya, dia boleh buat macam tu lah, posing macam tu. So masalahnya aku tak ada Hibiki base form pun dah melampau dah harga dia. Tambah-tambah anniversary dekat berapa, 800 berapa ratus dah sekarang, 600. So jadi dah tak ada apa, aksesori semua dah tunjuk. Kita pergi articulation. Baik, okay. Untuk articulation kita start dengan kepala dululah. So kepala boleh dongak ke bawah banyak tu, banyak ni je. Untuk atas dia boleh dongak ke atas banyak tu, agak jauh jugalah kan. So boleh dengan bantuan leher dia, dia boleh rotate, dia boleh pusing, dia boleh geling kiri kanan. Okay, untuk shoulder dia boleh pergi ke bawah. Okay, nice. Boleh pergi atas banyak tu. Dan dia ada bantuan macam biasa, macam butterfly ataupun ball joint di sini. Dia boleh bantu dia lebih. Rasa entahlah yang aku punya ni agak ketat ke apa, tapi macam rasa macam dia boleh pergi atas dengan bawah, dia tak boleh pergi depan. Rasa dia boleh pergi belakang. Dia macam boleh pergi belakang, atas dan bawah, macam tu je. Okay, lepas tu dia ada bicep swivel. Ini antara articulation yang paling aku suka dalam figure. Kalau figure tu tak ada bicep swivel, tak ada thigh swivel, boleh pergi belah. So macam ni. Okay. Dia ada di sini shin guard dia, bukan shin guard. Dia punya gauntlet boleh pusing macam Hibiki ataupun bukan, macam Decade, SKC Complete Decade. Decade base tak sure boleh buat ke tak. Lepas tu macam Ultimate Kuga aku, elbow boleh double joint di sini. Dan macam biasa SKC punya ni, boleh depan belakang, boleh rotate, boleh pusing, boleh buat kiri kanan, atas bawah, apa semua. Okay, kita sambung. Okay, kepala dah, tangan dah. Okay, untuk body upper. Sekejap, benda ni kacau. Kita cabut. Dia kacau lengan ni. Kita cabut. So boleh rotate 360
healthy, tapi aku tak suggest. Boleh lah, boleh. Sama juga dengan waist dia, boleh rotate juga. Oh, lupa pasal dia punya ni, dia punya belt ni boleh cabut. Senang juga, tak senang juga cabut. Okay, so dia boleh dongak ke bawah banyak tu, agak menarik, agak jauh, dan ke belakang banyak tu. Okay, ke belakang banyak tu. Tak berapa jauh, tapi yelah, kita tahulah, kita faham lah, sebab Hibiki pun sebenarnya akrobatik juga. Dia macam lincah juga. Dia pergi lawan monster-monster besar, dia lompat sana lompat sini. Okay, untuk kaki dia ada macam ni, macam style, macam spender ni boleh gerak, macam style Spiderman. Ya, macam style Spiderman lah, boleh gerak sini, macam buntut dia macam tu. And kaki dia boleh pergi luas jauh tu, tapi aku dah mulai risau sebab kena dekat tepi dia ni. Oh, okay, tak ada apa, sebab dia akan masuk lubang tepi ni. So untuk korang, aku tak recommend untuk posing yang gila-gila punya. So sini boleh pusing, rotate, tight, boleh pergi depan banyak tu. Wow, belakang banyak tu. Okay, keluar dah. Lepas tu boleh pusing macam biasa. Lepas tu dia punya ni pun boleh gerak. Dia ada ball joint dia style macam Kiva, Dark Kiva, macam SKC biasa, SKC normal biasa kan. Oh, kecuali yang lama-lama macam Ultimate Kuga, Kabuto, Hyper Kabuto. Lepas tu ada double joint dekat lutut. Lepas tu dia gelang ni macam boleh gerak, macam bukan artikulasi lah, dia macam agak macam tu lah, loose macam tu, biar macam tu. So boleh pergi belakang banyak tu, ke depan banyak tu, tak banyak sangat lah. So boleh kiri kanan pun tak banyak. Untuk kiri kanan boleh ada toe articulation. Dia agak mengecewakan dekat bawah ni, sebab tak banyak articulation yang kita boleh dapat dekat untuk kaki dia. Sedikit kecewa lah sebab dekat kaki ni sikit lah kecewa, tak banyak. Apa lagi? Ya, itu je kot dari segi artikulasi. Jadi okay, kita bandingkan dengan first release. Ini antara first figure Armored Hibiki, aku rasa lah. Aku tak tahu ada ke sebelum ni figure Armored Hibiki yang ada articulation. Tapi boleh tengok figure ni memang dah barai. Tangan dia pun aku dah letak skru, jadi dia agak longgar. Dia punya ni pun dah patah sebab dah terlampau lama. Tapi ya, ni line SHS, Sochaku Henshin series. Kaki dia pun dah patah. Jadi ni dia kena pakai armored lah, dia kena pakai baju apa semua, dan semua ni buat daripada besi. Korang boleh buka baju dia. Okay. Dan ya, besi. Dia punya armored. Sekarang jarang jumpa orang jual. Kalau ada pun mungkin, tapi harga dia tak mahal lah, 100 something ke 200 macam tu. So
dia boleh cabut. Cabut dah tanduk dia. Okay, so nampak kepala human dia. So mungkin harga SKC melambung naik disebabkan dulu zaman SHF diorang tak ada langsung armored form, dan disebabkan tu harga dia melambung tinggi. Sama juga dengan Kiva base form, sebab dia tak ada version SHF dan dia ada dia version ni kot, Sochako Henshin series, dan dia terus lompat ke SKC. Macam Kiva, dia lompat terus ke SKC sebab tu base form dia lebih mahal daripada Emperor. Itu andaian saya. Ya, tapi SHS ni atau Sochako Henshin series, dia ayah atau atuk kepada SHF lah. Dia keluar dulu sebelum SHF. Jadi diorang macam diorang dah discontinue produk ni, dan last sampai Kiva tak silap. Tapi Kiva dia tak boleh keluarkan muka, tak boleh keluarkan topeng. Sama juga dengan Den-O pun tak boleh keluarkan topeng apa semua. So ini antara pembandingan dia lah. So mungkin daripada sini dia boleh lompat, dia upgrade ke sini kan. Jadi ini weapon yang Sochako Henshin series. Dia lebih besar dan dia ada dia punya play feature. So macam detail dia pun not bad kalau ikutkan. Cuma yelah, dia dari segi proportion dia lari teruk lah. Okay. Dia ada macam ni. Ni SKC side by side. Okay lah kan. Okay, sekarang mari kita comparison antara size dia dengan Janganlah risau. Kaki dia masih ketat, tu tak boleh tak berdiri. Okay. So macam biasa, Marvel Legends lebih tinggi daripada SHF, SKC. Dan seterusnya kita ada dia ni, Kuga Ultimate. Dan sekali pandang, kenapa Kuga lebih tinggi daripada dia? Mungkin sebab tanduk Kuga lebih tinggi. Mungkin. Mungkin tanduk Kuga lebih ke jadi Kuga lebih tinggi daripada dia lah. Kuga lebih tinggi daripada dia. Jadi kepala dia kecil sikit kot. Jadi untuk pembahas video ni, jadi adakah dia berbaloi atau tidak? Bagi aku dia berbaloi, sebab kita sebelum ni tak pernah dapat Armored Hibiki selepas yang ni kan. Jadi rasa macam ini adalah upgrade yang terbaik. Macam yang ni pun dia boleh bawa keluar dia punya ni, boleh cabut, tapi tak detail lah. Jadi upgrade yang terbaik lah. Muka dia pun lawa, nak kata macam Power Rangers ke apa ke, lawa lah. Macam Satria apa entah. Okay, jadi kalau korang jumpa harga 600, 600 tu 600 something, 690 ke macam tu, rasa itu masih berbaloi berbandingkan harga 800, 1000. Itu korang skip. Tak pun korang tunggu je
harga BIB ke lebih murah. Macam saya pre-order dalam harga 500 something lah. Jadi ya, saya rasa lebih baloi. So saya bersyukur sangat sebab saya tengok harga sekarang menakutkan harga dia ni. Jadi saya bersyukur sangat saya pre-order dan saya tak let go apa slot apa semua. So ya, inilah dia. Sekian, terima kasih.